Dr. Aizat, ramai yang takut sakit selepas pembedahan. Apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesakitan tu? Apa kata pakar bius? Okey, jadi ada beberapa cara yang boleh kita guna untuk mengurangkan sakit selepas pembedahan. So, pertama, ada beberapa jenis ubat tahan sakit yang kita boleh berikan kepada pesakit, bermula daripada ubat yang paling simple kepada ubat yang paling kuat. Kedua, kita boleh berikan bius seratau yang akan meliputi kawasan pembedahan dan juga bius yang kita boleh berikan di kawasan luka pembedahan itu sendiri. Ketiga, ada ubat tahan sakit yang kita boleh isi di dalam pam dan diberikan kepada pesakit, which is called patient control analgesia. Jadi pesakit sendiri boleh mengawal kadar ubat yang diberikan kepada mereka bergantung kepada kesakitan yang mereka alami. Jadi dengan menggabungkan ketiga-tiga cara di atas ni, sakit selepas pembedahan boleh ditangani dengan lebih berkesan. Baik, terima kasih Dr. Aizat. Terima kasih.